Hai korang, selamat Hari Raya. Hari ni Dr. nak share tips untuk ibu-ibu yang sedang mengandung. Ibu-ibu sedang mengandung, tengok video ni sampai habis tau. Dr. nak share pasal macam mana kita nak elak koyak rabak sewaktu kita melahirkan normal nanti. Nanti dia keluar ke bawah. Kalau kita tak buat betul-betul nanti dia koyak. Jadilah tau fufa. So kita tak nak koyak rabak. Tips nombor 1, korang kena jaga saiz baby, jangan bagi baby besar sangat. Kalau boleh kita nak aim berat baby 2.5 hingga 3.5. Cukup lah. Kalau 3.5 ke atas 4 kg kan. So baby keluar kepala besar nanti dia koyak banyak. Nombor 2, korang kena pandai push. Kena cara push yang betul. Kalau korang nak belajar cara push yang betul tu, so korang boleh masuk kelas dengan Dr. Mu, kelas rahsia mudahnya bersalin. Dekat situ Dr. Mu akan sharekan step by step lah macam mana kita nak faham position, cara yang betul untuk push tu. Korang kena masuk kelas tu, wajib, supaya nak elakkan koyak rabak tadi. Nombor 3, sewaktu korang angkat kaki. Bila korang nak bersalin kan, korang akan angkat kaki. Buka kaki tu, lepas tu waktu korang push itu, korang cuba sehabis baik jangan angkat punggung. Biasalah kalau dah sakit tu punggung pun terangkat. Tu bila punggung terangkat bergerak-gerak macam tu, waktu baby keluar dia akan lencong-lencong kedudukan kepala tu dan kita susah untuk guide daripada bawah tu, nanti dia akan koyak-koyak banyak tempat. So ingat waktu bersalin nanti jangan angkat punggung, pacak punggung, letak punggung tu dekat atas katil elok. Tahan saja nak bagi kepala keluar, bagi baby keluar, lega dah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa masuk kelas dengan Dr. Mu kelas rahsia mudahnya bersalin. So Dr. akan sharekan macam mana kita nak ready emosi fizikal daripada A sampai Z, nak bersalin dengan mudah semudah-mudahnya, paling mudah dalam dunia. So berdaftar kelas dekat link di bio terus ataupun dekat bed tidur di bawah. Nanti jumpa dalam kelas tau. InsyaAllah next raya nanti ada kelas. Daftar sekarang. Bye bye. Assalamualaikum.